Susah pula nak kunci ni. Lah, aku yang ambil kunci. Aku juga yang kena kunci balik. Ish. Baru boleh. Tengok sekarang. Pukul 7 dah. Kan nak pulang kunci lagi. Yang lain mana? Semua tinggalkan aku lah. Aduh. Sekejap. Bau apa ni? Takut aku lah. Aduh. Hujan pula. Macam mana nak balik asrama? Nak tak nak makin reda lah. Aku pegang beg ni, tak kepala, reda. 2, 3. Basah dah baju aku ni. Aku. Sebaik tak basah. Okay, baguslah beg ni. Baik aku beli beg ni. Bos. Sekarang aku dah sampai. Nak balik asrama. Penatnya kelas ni. Itulah tu. Ni aku ni. Dah busuk dah ni. Nak pakai minyak wangi kejap lah. Kan macam-macam hari ni kelas. Hana, kau nak tahu tak? Semalam kan aku last kunci bilik fotografi tu. Lepas tu, waktu aku balik, aku ada bau minyak wangi. Alah, kau ni, kau overthinking je lah. Tak ada apa-apa lah tu. Tak, betul aku bau minyak wangi. Dah. Aku tak nak dengar. Sekarang ni kita dah lambat nak pergi kelas. So, jom pergi kelas. Sikit kelas lah. Aduh, ada masa lagi, ada masa. Ni bukan bau Hana. Ni macam bau semalam je. Hana, tunggu! Alah, nak balik bilik ni. Aduh, kenapa tak ada lampu pula ni? Gelap lah. Jalan ke tak? Ni je paling dekat. Jalan je lah. Redah je. Gelap sangat dah. Full. Oi, kau dah kenapa? Aku tak nampak apa-apa weh. Tak ada. Cepat. Jom. Sini. Susah aku tak dengar. Aku tadi rumah banyak aku. Ada apa-apa ke? Susah aku. Ada.
Aku sebenarnya ada barang nak tinggal aku nak pergi ambil. Sekarang ke? Nak pergi mana? Tak. Okey. Aku balik dulu. Kejap. Tu macam Hana. Kau tadi dia. Ish. Dia jadi. Hana. Kau tadi kau kata kau nak pergi ambil barang tu? Mana ada? Adalah. Tadi kau ada tadi dengan aku kat situ. Tak, aku memang duduk sini dari tadi. Kau tak ada kelas? Tak, aku tak keluar hari ni. Habis tu siapa yang dengar aku tadi kat sana?